guys, what's up? Salam HD. Selamat kembali ke Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru untuk aksi Liga Super. Hari tu kita datang untuk Malaysia Cup, tapi ni untuk Liga Super. Dan hari ni merupakan hari away game Liga Super yang terakhir lah untuk kita season ni. Jom guys, kita layan episod minggu ni dengan cerita ada rombongan Cik Kia. Jom kita tengok. Let's go. Deposit is not allowed during the safety demonstration. Rokok adalah dilarang. Abang Syarul. Belum. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ni kita away day ke Kota Baru bersama Selangor FC. Serta kita akan menaiki dengan bas ditaja oleh Sunny Express lah. Dengan hari ni kita membawa penyokong seramai 40 lebih lah ke Kota Baru. Dicampur-campurkan dengan Atraf, kemungkinan penyokong Selangor yang akan membajiri Stadium Kota Baru esok malam seramai 500 orang. Okey. Kita akan bertolak sebentar lagi dalam jam 12 malam. Sambil tu kita akan singgah di arena Gomusang dan seterusnya kita akan tengoklah jadual kita untuk besok. Kita akan singgah ke Masjid Muhammadi untuk mandi, berehat dan mungkin sebelah tengah hari kita akan solat Jumaat lah. Selepas tu kita akan ke Pasar Kartijah dan ke Pantai Cahaya Bulan. Selepas Pantai Cahaya Bulan, kita akan seterusnya ke Stadium Kota Baru Sultan Muhammad ke-4. Sekian, terima kasih. Okey, happy sikit. Terima kasih Sunny Express kerana membawa kami Selangor besok insya-Allah 3 mata. Semoga perjalanan kami sihat. Lambat sikit. Terima kasih Okey. Sunny Express. Terbaik. Sikit. Saya Syarul Habib daripada Gombak. Sekarang kita berada di Kota Baru bersama dengan penyokong-penyokong Selangor yang datang daripada Shah Alam dan Kuala Lumpur untuk menyaksikan perlawanan pada malam ini antara Selangor dan The Real Warrior Kelantan. Kami baru dia sampai dan sekarang acara bebas sebelum kami berkumpul semula dalam pukul 3. Dan seterusnya akan bergerak ke stadium. Dan jangka perlawanan malam ini adalah yang begitu sengit dan menarik sekali untuk kedudukan yang nombor 2 Liga.
Jadi kami berharap Selangor dapatlah mencapai kemenangan pada malam ini dan seterusnya tidak keciciran mata untuk mengekalkan kedudukan di nombor 2 nanti. Sekian, terima kasih. Okey. Oh, ni duit ya. Sini duit ya. Sultan ada. Okay. Bro, I will not speak, bro. I will not speak. I will not speak. Okay. I will not. Go. Very well. Okay, one more. One more time. Go. One more time. Go. Excellent. 1, 2, and go. Excellent. Very well. Dan nombor 88 Muhammad Ashraf Kim. Pemain galian untuk pasukan belakang Real Warriors FC berada kepada nombor 15 Muhammad Azimi, 12 Muhammad Syafiq Ismail, nombor 21 Muhammad Khairul Izwan Rosli,
Nomor 25. Satu pasukan lepaskan gelanggang dari Warriors dan Selangor asing. Sekali lagi dengan kita berada di Serang Sultan Muhammad Pekak Kota Baru Kelantan tahun Liga Super Malaysia 2025-2026. Kiper di belakang. Sorry. Saksikan aksi-aksi separuh masa pertama perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 di antara pasukan. Selangor FC oleh pemain berjersey nomor 17. Keputusan masa pertama perlawanan Liga Super 2026 Selia Ruang FC dan pasukan Selangor FC. Muhammad Syafiq Ismail dan yang terakhir menggunakan program nomor 88 Muhammad
Ashraf Ali Budi memasukkan pemain jersey nombor 9 Enzo Nicholas Celeste. Perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 yang berlangsung sebentar tadi. Kelantan The Real Warriors. Salam takziah daripada kami seluruh daripada tim. Tolong sampaikan kepada ahli keluarga. Kami ucapkan terima kasih. Selalu arwah menyokong kami walaupun dalam keadaan menang ataupun kalah. Bang, kami try the best, Salam takziah daripada kami dan pasukan untuk arwah. Kau ada kat atas padang, kita orang selamanya ada kat sini. How you feeling? Yeah, I'm very happy to help the team. Was so important for us to score early goals, and I'm really happy to help the team and get the 3 points. What about the assist? Beautiful assist. Yeah, I want the Krigo. Of course, he's running on the top scorer racing. So I really want to help my brother, and I'm really happy with that too. Hai, Assalamualaikum. Kami daripada pasukan Selangor ingin mengucapkan salam takziah kepada arwah Anah bin Miswan. Terima kasih kepada arwah dan keluarga selalu menyokong pasukan kami. Kami amat bangga kami ada seorang fan yang selalu di belakang kami walaupun menang ataupun kalah. Sekali lagi salam takziah daripada kami Selangor FC.